Pernah tak anda pandang pokok kat rumah tu dan tertanya-tanya, agaknya apa yang dia nak cakap ya? Hari ni kita akan jadi macam penterjemah untuk tumbuhan. Kita akan bongkar bahasa rahsia mereka dan belajar faham apa sebenarnya yang mereka perlukan untuk betul-betul sihat dan subur. Kita semua pernah kena kan? Beli pokok cantik-cantik, letak kat tingkap, tiba-tiba beberapa minggu lepas tu, daun dia dah start jadi kuning. Apa dah jadi ni? Sebenarnya, daun kuning yang kita takut sangat ni, ia bukan sekadar tanda pokok tu nak mati. Ia sebenarnya satu mesej. Jom kita siasat misteri ni sama-sama. Cuba bayangkan pokok anda tu tengah hantar isyarat SOS. Daun yang layu, tumpuk-tumpuk pelik, itu semua bukan tanda biasa-biasa. Itu jeritan minta tolong dia. Jom kita belajar macam mana nak faham isyarat kecemasan ni. Okey, cuba kita bandingkan. Sebelah kiri, nampak kan? Tumbuhan yang sihat, segar, daun dia hijau pekat. Sebelah kanan pula, cerita dia lain sikit. Daun jadi kuning sebab klorosis, nampak macam tak membesar langsung. Ini semua petunjuk, macam bahasa badan pokok tu yang bagi tahu kita ada benda tak kena. Okey, kita dah tahu pokok tu tengah sakit. Tapi kenapa? Selalunya, jawapan dia ada pada makanan dia. Jom kita intai sikit menu rahsia tumbuhan ni dan kita tengok apa bahan-bahan penting yang dia perlukan. Mula-mula sekali, kita ada makronutrien. Dengan nama pun dah tahu kan, makro maksudnya besar. Ini adalah nutrien yang pokok perlukan dalam jumlah yang banyak. Senang cerita, ini macam nasi dengan lauk pauk untuk pokok tu lah, hidangan utama dia. Lepas tu ada pula mikronutrien. Mikro ni maksudnya kecil. Jadi nutrien ni diperlukan dalam jumlah yang sikit je. Anggaplah ia macam vitamin harian untuk pokok anda. Walaupun sikit, tapi ia tetap sangat penting untuk pastikan pokok tu sihat sepenuhnya. Yang ni menarik. Ini 3 nutrien utama yang kita selalu nampak kat paket baja tu. N, P, K. Senang je nak ingat. Nitrogen atau N, kerja dia untuk bagi daun hijau dan subur. Fosforus, P pula, penting untuk akar yang kuat. Dan kalium, K, dia jaga kesihatan pokok secara keseluruhan, terutamanya untuk bunga dan buah. Kita dah tahu apa yang pokok makan, tapi macam mana sebenarnya dia makan? Jawapannya ada kat bawah tanah. Jom kita gali lebih dalam sikit dan tengok asal-usul segalanya. Sistem akar. Fungsi akar ni bukan setakat nak pegang pokok tu supaya tak tumbang tau. Akar ni sebenarnya berfungsi macam mulut dan perut untuk pokok. Dialah yang sedut semua air dan mineral dari tanah dan hantar ke seluruh bahagian pokok. Kalau kita zoom in dekat akar tu, kita akan nampak rekaan dia memang cun. Ada kulit luar untuk lindung dia. Tapi, wira sebenar dia ialah rambut akar yang halus-halus ni. Ia macam berjuta-juta straw kecil yang tugasnya nak sedut seberapa banyak air dan nutrien yang boleh. Lepas tu, semua tu dihantar ke atas melalui teras tengah. Macam lift dalam pokok tu. Baiklah, sekarang cerita kita makin menarik ini. Rupa-rupanya, tak semua tumbuhan cari makan cara biasa. Ada sesetengah tu, dia suka langgar peraturan. Ada tumbuhan yang jadi parasit. Contoh paling glamour, bunga Rafflesia. Dia ni tak ada akar, tak ada daun sendiri. Dia hidup dengan menumpang dan mencuri nutrien terus dari pokok lain. Memang licik dan selalunya perbuatan dia ni boleh rosakkan atau bunuh pokok perumah tu. Lepas tu, ada pula yang jenis macam rakan serumah. Contohnya, orkid dengan baku pakis. Mereka ni menumpang kat pokok lain, tapi bukan untuk mencuri. Mereka cuma nak dapatkan tempat yang lebih tinggi untuk kena cahaya matahari. Makanan pula mereka buat sendiri, jadi dia tak kacau pun tuan rumah dia. Dan akhir sekali, ada pemburu dalam dunia tumbuhan. Tumbuhan karnivor macam periuk kera ni memang luar biasa. Dia hidup kat tanah yang tak ada nutrien nitrogen. Jadi untuk hidup, dia terpaksa jadi pemburu. Cari nitrogen bukan dari tanah tapi dari serangga yang malang. Okey, sekarang jom kita guna semua ilmu baru ni untuk patah balik ke misteri asal kita tadi dan belajar macam mana nak baca isyarat dari pokok-pokok kat rumah kita sendiri. Pokok memang tak ada mulut nak bercakap, tapi dia berkomunikasi guna badan dia. Setiap daun kuning, setiap dahan yang terbantut, itu semua perkataan dalam bahasa dia. Sekarang kita dah tahu apa makanan dia, kita boleh mula terjemahkan mesej-mesej ni dan faham apa yang dia minta. Nah, slide inilah kunci dia. Ini macam kamus visual untuk pokok anda. Kalau daun yang tua kat bahagian bawah tu jadi kuning, kemungkinan besar dia nak lebih banyak nitrogen. Kalau cuma tepi-tepi daun je yang kuning, mungkin dia perlukan lebih kalium. Daun jadi hijau gelap semacam atau ungu, itu mungkin tanda kurang fosforus.
Dan kalau kuning tu nampak ke antara urat-urat daun, selalunya dia minta magnesium atau besi. Jadi, pengajaran paling besar yang kita boleh dapat hari ini ialah dengan hanya perhatikan betul-betul, kita sebenarnya boleh faham apa yang pokok kita perlukan. Kita boleh jadi penjaga yang lebih baik hanya dengan jadi pendengar yang baik. Okey, sebelum kita habis, apa kata anda pergi tengok pokok yang paling dekat dengan anda sekarang? Lepas apa yang kita dah bincangkan hari ini, cuba perhati betul-betul. Agak-agaknya, apa yang dia tengah cuba sampaikan pada anda?